kenyataan panas keluar pada hari ini. 6 hari bulan. Kenyataan daripada Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. UMNO buka pintu penyatuan tanpa syarat. Wow. Perenggan ketiga. UMNO membuka pintu rumah bangsa ini seluas-luasnya kepada mana-mana bekas ahli yang pernah dipecat, digantung keahliannya. Kenyataan dah dibuat seperti itu oleh Datuk Seri Zahid. Ini juga berkaitan dengan diri kita lah. Mungkin Syaril ada pendirian sendiri, saya pun ada pendirian sendiri. Tetapi bila dah diundang begitu, maka saya dah lama sebut bahawa saya ingin kembali ke UMNO. Saya melihat ini sebagai satu perkembangan yang positif dan satu peluang yang murni bagi saya secara peribadi. So, bolehlah start draft. Bobby, saya nak tengok draft tu, surat tu. Beberapa kali dalam majlis dan insyaAllah cara resminya beliau berhasrat untuk bertemu dengan saya. Dan sebagaimana yang saya nyatakan dalam pernyataan mengenai rumah bangsa, kita terima siapa sahaja kecuali mungkin orang yang saya tidak kenal yang kepalanya masih keras. Saya yakin tidak menggunakan sebarang syarat, tetapi dia mahu permohonan itu dibuat secara resmi supaya tidak timbul masalah di belakang lagi.